Ini you buat apa? Kenapa ambil satu office bag? Ini office bag baru ni, office bag ni tengok material dia. Kuat ni apa? Jangan main lah. Ini barang apa? Ini terbaru ni office bag. Baru punya office bag. Paling baru ni office bag tengok. Apa? Ada diamond ni design, alat selang-selang ni design. Ada Xiaomi ni logo. Saya tak mau gurau sama you lagi lah. Ini yang Xiaomi jenis terbaru punya cordless punya machine polisher yang 3 inci. Okay? So ini design dia terbaru. Tengok kotak dia material cun. Okay, design pun cantik. Yang penting ada Xiaomi punya logo kat sini. Now kita open box, tengok isi dalam. Right. Okay, tengok. Dia complete kasih full set span semua ada kat dalam. Ada consumer fan satu set, ada extension bar 2 batang, packing plate pun ada kat dalam sini. Okay. Lepas tu ini yang besar punya consumer fan. Lepas tu dia ada 1 inci, 2 inci, 3 inci punya packing plate set. Kenapa panggil set? Lai tengok. Dia ada bulu panjang cutting, bulu pendek cutting, okay. Polishing, finishing. Complete semua ada. So ini 3 inci. 2 inci pun sama juga. Complete siap 5 keping ke dalam. 1 inci memang ada kat sini. Set ni memang baloi sikit lah. You dah beli satu, dapat full set barang semua kat sini. Okay. Yang penting, set span semua dah ada. Apa lagi nak ada? Ada backing plate. Ini for RO. Ada DA punya. Okay. Kan anda akan rasa kenapa satu mesin dikasih 2 jenis pad? Ada RO, ada mesin. Ini magic dia lah. Mesin dia ini Xiaomi EV210 ni dia ada 2 function. Satu untuk DA, satu untuk dengan RO. So satu mesin dia complete semua. Okay, jom kita start. Lagi dalam ada apa? Kaca mesti ada loh. Okay, buku rujukan 2, ada spana dengan kepala adapter kecil ni. Mesin dah ada. Apa lagi kurang? Jangan risau, kalau barang yang kurang ni. Kepada adapter dia ada kasih 3 jenis anda boleh pakai. Okay, 3 jenis adapter kepala. Okay, dengan bateri 2 biji 2.5 Ah. Okay, 2 biji dengan charger punya kabel 1. Okay guys, tengok satu harga dapat set barang dekat sini, dekat New Branch barang. Mana dapat package macam ni? Hanya ada lah kat Xiaomi ada keluar. Lepas tu tengok barang semuanya segini, dia siap satu kotak lagi kasi simpan. Kecil aja, senang untuk bawa outstation atau outdoor, pergi luar kerja. Tengok material kotak ini kuncun, tengok. You buang pun tak ada masalah. Xiaomi barang memang TikTok cun. Berminat sama juga lah kontak dengan NT Ren atau lah kedai NT Ren kat area Keluang. Thank you.